Kalau dia pun nak Yang 5-6 ribu je tu. Rafi tu tengok itu Allah. Ni buat Bangla tu ingat dia kosong. ha? Bangla ingat dia kosong. Jangan lari. Dia boleh duduk sini dulu. Apa? Stop it. Ya. Kita nak tengok dia jadi kita panggil boleh? Boleh. Okay, thank you. Jam. Ini apa? Dia beli sekarang apa? You guys nak apa? Reason. Bagus. Pamprai dia tak? Aku rasa betul dia isi. Siapa nak test begitu? Ayatnya Jam. How? dekat ni dulu. Okey. Ini macam yang Ming Abah selalu minum tu. Yang kakak saya buat balik tu. So we are at Biru Biru. Guys, the view is so cantik. Look at that. Tambah tu. Habis? Beri tak nak habis. Ni strawberry. Ayam. Tak sini, tak sini. Okay guys, so kita dah nak, I nak makan Hawaii pizza. Sebenarnya. Tu apa tak? Sendawan. Bukanlah, tu sendawan.
Mushroom. Bukan mushroom macam lawa sama. Siang lah buat view ni makan. Ya. Dia tempat macam kursi kat swimming pool kan. Kursi rehat panjang kan. Betul juga tapi tu tempat rehat. Tisu. So, I order flame grilled chicken chop. So this is Ending orang kotak. This is the This is their dressing. Ni roti dia. Wih, jatuh. Okay. Dia ada banyak dressing dalam ni. Basically sayur lah. And then we have the chicken. Sekejap Okay, then we have the chicken, the grilled chicken chop. Kat bawah tu ada straw juga. As you guys can see. Sekejap, I think you guys tak nampak. So let me show you guys. The straw. Okay guys. Tengok ni, I nak bubur. La. Hello guys, so kita orang baru lepas mengambil gambar RM20,000. Oh, sini toilet. Kita boleh ambil gambar. What the fuck? Oh my god. Kita boleh ambil gambar kat sini. Don't worry, girls. I'm gonna protect you. Hi guys, so this is us again after mengambil gambar RM10,000. Oh jom, okay, family dah nak ajak. Bye-bye. Apa? Umi apa? Bye-bye. Cakap bye-bye. Bye-bye. Jom. Shoo. Okay guys, okay ni merah-merah. Ni merah-merah, ni biru-biru. Nak buat apa? Malah. Kamera kau ni boleh tak? Bah. Apa? Kamera kau ni boleh tak? Okay. Okay. Yes. And this is 05 by the way. Guys. Apa buat? Nombor I tak ambil banyak selfie today, but I did some OCD today. So stay tuned. Tak nampak pun. This is gelap. Like very gelap. Hello guys, so kita orang dekat Penang lagi. And sekarang kita kami nak buat apa? I'm exhausted. Sabar orang ambil parking tu. Exhausted. Kita orang sebenarnya nak pergi beli buah lagi. So hari tu okay, bajet 20. Okay, kita tengok Sebab kita Abah boleh Abah tak kita ada cash. akan terlebih ke tak. Okay, let's see. Sebab Abah tak ada cash, so dia bagi 20. Okay, so jom jalan. Actually we are quite energetic lagi. Baik dia apa? Dengan nonchalant. Guys, kita orang dah beli buah. So total dia Total dia RM12. I baru tahu yang satu bekas RM3. Mahal nak mam. Takkan ada ingat kot. Buka balik vlog yang aku cakap satu buah RM3. Okay, cuba tunjuk buah apa kita beli. Saya sebelum kita orang masuk kereta, kita orang akan tunjuk buah yang kita orang baru beli. So Okay. first we have betik. Jangan tunjuk my face. So first we have betik and jambu air, Jambu pelam batu. and jambu batu. And betik. Kalau tak tahu search. Okay, bye.